Selamat datang ke podcast Kambing Tua. Podcast ini bukan podcast orang muda yang berlari laju di padang. Ini podcast dua ekor kambing jantan tua yang sudah lama berdiri di atas bukit, tengok lembah, tengok manusia, tengok sejarah dan kadang-kadang menggeleng kepala sendiri. Dan saya di sini kambing tua yang cuba menjawab, walaupun kadang-kadang jawapannya hanya menambah soalan. Kalau kita lihat sejarah dunia, konflik sempadan boleh selesai dengan melakar garis baru. Konflik ekonomi boleh dirungkai dengan formula, tapi konflik kaum dan agama biasanya selesai hanya selepas terlalu ramai yang terkorban. Kerana realiti masyarakat tidak berubah secepat ideal yang kita harapkan. Politik sering bergerak mengikut struktur masyarakat, bukan mendahuluinya terlalu jauh. Tetapi Malaysia sudah lebih 60 tahun merdeka. Sampai bila politik mesti bersandar pada kaum? Soalan itu wajar. Namun kita juga perlu akui bahawa politik berasaskan kaum pada peringkat awal berfungsi sebagai mekanisme kestabilan. Ia memberi jaminan bahawa tiada kelompok merasa terpinggir dalam negara yang baru dibentuk. Mekanisme kestabilan atau mekanisme ketakutan? Mungkin kedua-duanya. Dalam masyarakat, berbilang kaum, rasa selamat adalah prasyarat kepada kestabilan. Tanpa rasa selamat, sukar membina kepercayaan. Tetapi kalau rasa selamat itu bergantung kepada politik kaum, bukankah itu bermaksud kita tidak pernah benar-benar keluar daripada fasa peralihan? Itulah persoalan yang sedang dihadapi Malaysia hari ini. Sama ada politik kaum masih diperlukan sebagai pelindung atau sudah menjadi penghalang kepada kematangan negara. Jadi kita tanya terus, adakah politik berteraskan kaum masih relevan untuk 50 tahun akan datang, 100 tahun akan datang? Kalau masyarakat masih mentafsir keadilan melalui identiti kaum, politik seperti itu akan terus hidup. Politik biasanya mencerminkan cara masyarakat berfikir. Maknanya politik tidak memimpin masyarakat? Kadang-kadang memimpin, kadang-kadang mengikut. Tetapi jika memimpin terlalu jauh tanpa persediaan sosial, risikonya ialah ketegangan yang lebih besar. Jadi kita tunggu masyarakat berubah dahulu sebelum politik berubah? Bukan tunggu, tetapi mempersiapkan perubahan secara berperingkat, mengurangkan kebergantungan kepada identiti tanpa menafikan kepentingannya. Masalahnya sekarang setiap isu masih ditafsir melalui lensa kaum dan agama. Ekonomi jadi isu kaum, pendidikan jadi isu kaum, bahkan kebajikan pun jadi isu kaum. Itu tanda identiti masih menjadi bahasa politik utama. Selagi bahasa itu difahami rakyat, ia akan terus digunakan. Tetapi kalau bahasa itu terus digunakan, bilakah kita akan belajar bahasa kewarganegaraan? Apabila masyarakat mula melihat keadilan sebagai sesuatu yang dikongsi bersama, bukan dimiliki secara berasingan. Jadi akhirnya, soalnya bukan sama ada kaum dan agama perlu dilupakan, tetapi sama ada ia perlu terus menjadi paksi politik negara. dan kalau paksi itu tidak berubah, mungkin kita tidak bergerak ke hadapan. Kita hanya berpusing di tempat yang sama. Atau mungkin kita sedang bergerak tetapi perlahan kerana negara yang berlapis identiti memang bergerak dengan langkah yang berhati-hati. Baik. Kalau kita setuju perubahan itu perlu berlaku, soalnya sekarang siapa yang patut memulakan perubahan ini? Politik atau masyarakat? Secara ideal, kedua-duanya bergerak serentak. Tetapi dalam realiti sejarah, perubahan biasanya bermula daripada masyarakat. Kenapa bukan politik? Bukankah politik ada kuasa? Politik ada kuasa, tetapi juga ada had. Ahli politik bergantung kepada mandat. Jika masyarakat masih berfikir dalam kerangka kaum, politik akan mencerminkan kerangka itu. Tetapi kalau masyarakat menunggu politik berubah dan politik menunggu masyarakat berubah, kita tidak akan bergerak ke mana-mana. Sebab itu perubahan biasanya bermula daripada kelompok kecil yang berfikir lebih awal daripada zamannya.
golongan pendidik, intelektual, pentadbir, generasi muda bandar, masyarakat profesional, mereka perlahan-lahan mengubah cara berfikir awam. Jadi perubahan bukan datang daripada majoriti. Jarang sekali. Majoriti biasanya mengikuti selepas arah perubahan menjadi jelas dan selamat. Menarik. Maksudnya majoriti bukan pencetus perubahan tetapi pengesah perubahan. Betul. Majoriti memberi kestabilan kepada perubahan, bukan memulakannya. Kalau begitu, dalam konteks Malaysia, adakah masyarakat kita sudah bersedia untuk bergerak keluar daripada politik berasaskan kaum? Sebahagiannya sudah, sebahagiannya belum. Malaysia bergerak dalam dua arus serentak. Satu arus yang masih mempertahankan identiti sebagai asas politik dan satu lagi arus yang mula melihat kewarganegaraan sebagai asas bersama. Jadi kita sebenarnya berada di persimpangan. Ya. Dan di persimpangan seperti ini, arah masa depan ditentukan bukan oleh siapa yang paling kuat bersuara, tetapi siapa yang paling konsisten membina kepercayaan antara kelompok. Maknanya perubahan bukan soal slogan? Bukan. Perubahan ialah soal kepercayaan. Tanpa kepercayaan, masyarakat akan kembali berlindung di bawah identiti masing-masing. Jadi akhirnya perubahan itu bukan bermula di parlimen? Perubahan bermula dalam cara masyarakat melihat sesama sendiri. Parlimen hanya mengesahkannya kemudian. Saya masih kabur sebenarnya. Kita kata perubahan mesti berlaku. Kita kata politik ikut masyarakat. Kita kata masyarakat pula perlukan kepimpinan. Jadi akhirnya siapa yang perlu memulakan dahulu? Kalau perlu jawapan yang jujur, perubahan biasanya bermula daripada golongan yang paling selesa hidup tanpa bergantung kepada politik kaum. Maksudnya golongan bandar? Bukan semata-mata bandar, tetapi golongan yang identitinya tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada perlindungan politik berasaskan kaum. Golongan profesional, pendidik, pentadbir, usahawan, generasi muda, terpelajar mereka ini biasanya bergerak dahulu. Kenapa mereka? Kerana mereka kurang rasa terancam. Bila rasa terancam berkurang, keperluan kepada politik perlindungan juga berkurang. Jadi perubahan tidak bermula daripada masyarakat keseluruhan? Tidak. Perubahan hampir selalu bermula daripada sebahagian kecil masyarakat yang berani berfikir di luar kerangka lama. Tetapi sebahagian kecil itu tidak cukup untuk mengubah negara. Betul. Mereka hanya memulakan arah. Yang menentukan kejayaan ialah sama ada arah itu akhirnya diterima oleh majoriti. Jadi kita masih kembali kepada majoriti? Ya. Tetapi majoriti tidak perlu memulakan. Majoriti hanya perlu bersedia menerima apabila perubahan itu sudah kelihatan selamat dan adil. Masalahnya sekarang majoriti masih melihat politik kaum sebagai jaminan keselamatan. Sebab mereka belum nampak alternatif yang meyakinkan. Orang tidak meninggalkan sesuatu yang melindungi mereka tanpa melihat pengganti yang lebih stabil. Jadi siapa yang patut menyediakan alternatif itu? Akademik, pemimpin, media, institusi? Semua. Tetapi paling penting, kepimpinan politik yang berani bercakap melangkaui identiti tanpa menafikan realiti identiti. Itu sukar. Memang sukar. Sebab kepimpinan seperti itu perlu meyakinkan rakyat bahawa keadilan bersama tidak bermaksud kehilangan hak masing-masing. Maknanya perubahan tidak boleh dimulakan dengan menafikan politik kaum. Ya. Perubahan mesti bermula dengan membina kepercayaan bahawa masa depan bersama lebih selamat daripada perlindungan berasingan. Jadi akhirnya perubahan itu tidak bermula dengan majoriti. Tidak juga bermula dengan slogan politik. Perubahan bermula apabila cukup ramai orang berhenti takut antara satu sama lain dan mula percaya bahawa mereka boleh berkongsi masa depan yang sama.
Semua ini kedengaran ideal, cantik secara teori, tetapi realitinya akan sentiasa ada penangguk di air keruh. Memang benar. Dalam mana-mana masyarakat akan sentiasa ada pihak yang mendapat keuntungan daripada ketegangan identiti. Itu bukan fenomena Malaysia sahaja. Maknanya idealisme ini tidak realistik. Bukan tidak realistik, tetapi ia tidak boleh berlaku secara sempurna. Yang boleh dilakukan ialah mengurangkan ruang untuk politik seperti itu berkembang. Kurangkan ruang macam mana? Dengan menjadikan politik ketakutan tidak lagi menguntungkan. Selagi politik berasaskan kebimbangan kaum memberi kemenangan, ia akan terus digunakan. Maknanya masalahnya bukan pada ahli politik saja. Ya, masalahnya juga pada insentif yang diberikan oleh masyarakat kepada ahli politik. Jadi sebenarnya masyarakat juga mengundi politik seperti itu. Secara tidak langsung ya, politik sentiasa bergerak ke arah yang memberi pulangan sokongan paling besar. Ini agak keras. Maksudnya kita sendiri menyuburkan politik identiti? Sebahagiannya. Bila masyarakat mudah percaya naratif ancaman kaum, naratif itu akan terus digunakan. Jadi penangguk di air keruh akan sentiasa ada. Ya, tetapi mereka hanya kuat jika airnya memang keruh. Menarik. Maksudnya tugas sebenar bukan menghapuskan penangguk tetapi menjernihkan air. Tepat. Jika masyarakat lebih yakin terhadap keadilan institusi, lebih percaya kepada masa depan bersama, ruang untuk politik ketakutan akan mengecil dengan sendiri. Tetapi proses itu lambat. Memang lambat. Negara berlapis identiti tidak berubah melalui satu generasi sahaja. Jadi kita kena terima hakikat bahawa politik kaum tidak akan hilang sepenuhnya? Ya. Yang realistik bukan menghapuskannya, tetapi memastikan ia tidak lagi menjadi bahasa utama politik negara. Maknanya matlamatnya bukan masyarakat tanpa identiti, tetapi masyarakat yang tidak lagi takut dengan identiti. Tetapi realiti Malaysia agak berbeza. Kita bukan sekadar negara berbilang kaum. Kita juga negara yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, sementara agama lain bebas diamalkan. Ya, itu yang menjadikan perbincangan di Malaysia tidak sama seperti di banyak negara lain. Dalam konteks kita, agama bukan hanya urusan peribadi. Ia juga mempunyai dimensi institusi. Jadi, kalau begitu, bagaimana mungkin politik boleh keluar daripada kerangka agama? Mungkin bukan keluar, tetapi berubah cara mengurusnya. Ada beza antara menjadikan agama sebagai asas kestabilan dengan menjadikannya alat persaingan politik. Tetapi bila agama sudah menjadi sebahagian daripada struktur negara, bukankah ia akan sentiasa berada di tengah politik? Ya, ia akan sentiasa berada di tengah. Persoalannya bukan sama ada agama hadir atau tidak. Persoalannya ialah bagaimana agama hadir dalam politik sebagai sumber perpaduan atau sebagai sumber ketegangan. Namun realitinya, bila agama disentuh dalam politik, reaksi masyarakat menjadi lebih emosional berbanding isu ekonomi atau pentadbiran. Kerana agama berkait dengan makna hidup dan identiti yang paling dalam. Ia bukan sekadar polisi. Ia soal keyakinan. Jadi ini bermaksud politik agama di Malaysia tidak boleh dielakkan? Saya fikir tidak boleh dielakkan. Tetapi ia boleh diperhalus. Ia boleh dipandu supaya menjadi unsur kestabilan, bukan unsur perpecahan. Bagaimana caranya? Dengan memastikan masyarakat memahami bahawa kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak bercanggah dengan kewujudan ruang yang adil untuk agama lain diamalkan secara aman. Tetapi persepsi tidak selalu bergerak seiring dengan prinsip perlembagaan. Betul. Sebab itu cabaran sebenar bukan pada teks undang-undang tetapi pada kefahaman masyarakat terhadap teks itu. Maknanya isu agama di Malaysia bukan sekadar isu
politik? Ia isu kefahaman negara. Bagaimana rakyat mentafsir hubungan antara identiti Islam, kepelbagaian agama dan masa depan bersama sebagai satu masyarakat. Awal tadi kita menyentuh tentang konflik agama sebagai konflik berisiko tinggi. Soalnya sekarang, adakah Malaysia berada dalam risiko seperti itu? Jawapannya ya dan tidak. Ya dan tidak. Kedengaran diplomatik. Tidak semestinya diplomatik. Ia realistik. Ya, jika apa yang tersurat dan tersirat dalam perlembagaan tidak dihayati sepenuhnya oleh semua pihak, tidak jika semua lapisan masyarakat benar-benar mendukung perlembagaan dan rukun negara sebagai asas bersama. Maksudnya, risiko tu bukan datang daripada struktur negara, tetapi daripada cara kita memahaminya. Tepat. Perlembagaan Malaysia sebenarnya dibina sebagai kerangka keseimbangan. Ia mengiktiraf Islam sebagai agama persekutuan, tetapi pada masa yang sama menjamin kebebasan agama lain diamalkan dengan aman. Masalahnya, keseimbangan itu halus, mudah terganggu kalau disalah tafsir. Ya. Sebab itu kekuatan sistem kita bukan hanya pada teksnya, tetapi pada budaya menghormati teks itu. Kalau masyarakat berhenti melihat perlembagaan sebagai kontrak bersama, apa yang berlaku? Maka identiti akan menggantikan undang-undang sebagai rujukan utama. Dan apabila identiti menjadi rujukan utama, konflik menjadi lebih mudah tercetus. Maknanya risiko konflik agama bukan sesuatu yang mustahil? Bukan mustahil. Tetapi juga bukan sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Jadi faktor penentunya bukan pada agama itu sendiri? Faktor penentunya ialah tahap kesediaan masyarakat untuk hidup di bawah satu kerangka bersama perlembagaan dan rukun negara. Menarik. Maksudnya rukun negara bukan sekadar lafaz di sekolah. Ia sebenarnya panduan kestabilan negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, itu semua bukan slogan. Itu mekanisme mengurus masyarakat berbilang identiti. Jadi kalau prinsip-prinsip ini benar-benar dihayati, maka perbezaan agama tidak menjadi ancaman, ia menjadi realiti yang diurus dengan matang. Dan kalau ia tidak dihayati, maka perbezaan yang sama boleh bertukar menjadi garis pemisah yang berbahaya. Kalau begitu nampaknya kita kembali kepada satu perkara asas kefahaman terhadap perlembagaan. Tetapi realitinya berapa ramai rakyat benar-benar memahami perlembagaan negara? Secara jujur, tidak ramai. Kebanyakan rakyat tahu perlembagaan itu wujud. Tetapi tidak ramai yang memahami kandungannya sebagai kerangka hidup bersama. Ini agak membimbangkan. Kita bercakap tentang dokumen paling penting negara, tetapi ia tidak benar-benar difahami rakyat. Ya. Sedangkan dalam negara berbilang kaum dan agama seperti Malaysia, perlembagaan bukan sekadar dokumen undang-undang. Ia sebenarnya kontrak sosial yang membolehkan masyarakat berbeza hidup dalam satu sistem yang stabil. Kalau rakyat tidak memahami kontrak itu, bagaimana mereka boleh mempertahankannya? Itulah sebabnya pendidikan perlembagaan menjadi sangat penting. Tanpa kefahaman, masyarakat mudah dipengaruhi tafsiran sempit atau naratif yang memecah belahkan. Maknanya, kekosongan ilmu akan diisi oleh persepsi. Betul. Dan dalam isu kaum dan agama, persepsi sering bergerak lebih cepat daripada fakta. Jadi pendidikan perlembagaan bukan sekadar subjek sekolah? Ia sepatutnya menjadi budaya kewarganegaraan. Rakyat perlu faham bukan sahaja hak mereka, tetapi juga had, tanggungjawab dan keseimbangan yang dibina dalam sistem negara. Masalahnya sekarang ramai melihat perlembagaan sebagai dokumen elit, bukan dokumen rakyat. Itu cabaran besar.
Selagi perlembagaan dianggap milik pakar undang-undang sahaja, ia tidak akan menjadi alat perpaduan masyarakat. Jadi siapa yang patut memulakan pendidikan ini? Sekolah, universiti, media, politik? Semua. Tetapi yang paling penting ialah menjadikan perlembagaan sebagai bahasa bersama rakyat, bukan bahasa teknikal institusi. Bahasa bersama rakyat? Ya, rakyat perlu faham mengapa Islam disebut sebagai agama persekutuan, mengapa kebebasan agama dijamin, mengapa kedudukan raja-raja penting, mengapa hak kewarganegaraan menjadi asas negara. Apabila perkara ini difahami sebagai satu keseimbangan, bukan persaingan, barulah kestabilan menjadi kukuh. Maknanya tanpa pendidikan perlembagaan, kita sebenarnya bergantung kepada nasib. Bukan nasib, tetapi kepada emosi semasa. Dan negara tidak boleh dibina atas emosi semasa sahaja. Jadi akhirnya, pendidikan perlembagaan bukan sekadar soal pengetahuan, Ia soal keselamatan jangka panjang negara. Kerana masyarakat yang memahami perlembagaan tidak mudah dipisahkan oleh ketakutan identiti.